Let's go. Okay. Bismillah. You Bismillah. Okey, jom. Okey. Ma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Selamat datang ke Pizza Selamat Hari Raya. Ya, selamat Baiklah, Raya. hari ini kita nak beraya ke rumah Chef Mel. So kalau ada yang ingat tahun lepas, Chef Mel telah undang kita ke rumah Chef Mel. Baju kita warna apa ya tahun lepas? Baju warna coklat, I think. I'm not sure, tak ingat. Tapi hari ini kita nak tahu apakah menu yang Chef Mel akan siapkan untuk kita. Are you excited? Yes. Are you excited, Ayan? Yes. Are you excited, Aula? Excited. Aula? Baiklah, let's go to rumah Chef Mel. Jom raya. Assalamualaikum. Kita rekod sama-sama. Kemarin pintu sekarang Wow. Pintu. Pintu dah berubah Pintu dah berubah. Dah dapat hidayah. Hidayah. Tahun lepas kan warna coklat kan. Ya, betul. Macam wah, pink color. Cantiknya Chef Mel. Salam chef. Salam Very chef. nice. Salam We love it. salam. Today is dedicated for your family. Masya Masya Allah. I hope you guys are hungry. Yes. Right? Princess hang on. pakai tudung. Okay. Wow, So now, macam deja vu. Selamat Raya. Selamat Raya. I kan ke rumah Chef Mel kan. Nanti nak tanya pasal resepi. Tutup tanya, rumahnya cantik ni buat apa ni? Because I tell you, Chef Mel dengan Kak Nish, Chef Mel's wife, mereka dua memang betul-betul yin yang. Memang betul-betul ngam-ngam dua-dua ni. So tadi, okay, ni dah interesting kan. Kata, oh ni pizza, Sinta Stone ni dia must have untuk kat rumah you. I'm like, okay Chef Mel, nanti I cari Sinta Stone sponsor untuk rumah I nanti. Yes, memang Dan kena. dia tambah lagi, tu Chef Mel. Mana? Yang apa tu? Oh, yang ni? Ah. Okay, you notice tak kalau you nak masak, you nak, let's say lah you nak masak satu dish lah, katakan ayam masak merah lah. You ada bawang, you ada banyak pakai, you pakai bekas pinggan lah, mangkuk lah, everything messy kan. Chef pakai ni je, senang aja. And then, wah, Dasi ayam letak. letak Nasi apa sayur bawang, sayur, everything kan. So I make it neat my area. I like Syah kalau masak, my Teratur. working area kena Bersih. kena neat. Jadi masaknya cepat. Dia punya preparation yang lambat So sikit ni, lah. kalau macam gini Chef how many lauk kau masak in that? Okay, hari ni like say you are coming right. Kita punya appointment pukul 12 kan. Okay, I start at 10 o'clock. Oh. I start at 10 o'clock. So, nak tahu apa tak menu? Dalam 10 o'clock, I dah buat apa? Okay, dalam apa ni? I ada kentang bakar. Kentang bakar? My As a favourite. potato dengan ayam. I got roast chicken. And then kat bawah ni, I ada pasta. Baked pasta. Baked Pasta. Okay. Dengan beef bolognese. And then kat ni kita ada udang. Udang just butter prawn. Butter prawn? Tapi butter prawn dia lain sikit. Ada daun limau, ada lemongrass, lots of flavour, alright? Lots of butter. Look at that, simple and easy. Dia macam bahan-bahan tom yum. Ya, But? Tapi tak pedas. Tak pedas. And kids friendly. Yes. And tak masam musuh. Wow. I tak pernah limau. Alright. Now over here, tak lengkap. Kalau you datang kat sini, dan tada hari ni, kali ni saya buat I punya rusuk kicap cili api. Ini inspired by what tau? By iga bakar. Oh. You know when you go to Indonesian restaurant, kan ada iga bakar kan? Oh, sedap. Dengan butter. Jadi dia tak muak. Oh, And sedap. Syah dah pernah dengan limau, nampak ni. Chef, macam ni apa resepi ni? Kambing rusuk tu dah cuci bersih. I just taruh ketumbar, jintan, right? Lepas tu I bakar. Lepas tu I taruh air, kasih dia renih dalam 1 jam biar daging tu apa? Lembut, perakan lemon jadi tak ada hamis apa kambing. Dan akan masak lepas tu ambil my kicap cili padi. Ni dia. Mana my kicap cili padi dish? Tadang, this my secret weapon. Oh. So chef just tuang kicap cili padi kat dalam ni. And dengan butter. Dengan butter. That's it. Sedapnya. Simple. Buku siapa tu? Sama tak? Chef kepala. Princess, who is this? Who's that? Atok Mel. Ini wangi lah, Chef. Alright.
Okay, so now of course dia punya gabungan I tak nak kasi you nasi already. Itu dia Oh, our favourite. signature. Tadi I tanya you apa? You makan tuna tak? I said we love tuna. Okay, this is our signature baked potato. Yes, yes. Rasa Burbank since 1993 kita dah buat ni dah. And then yang ni is my grilled chicken chop dengan sauce percik. Percik, so it's like chicken you chop. dulu chef Again? You bakar dulu ke apa? Yeah, I bakar. So what I did just now, I dah marinate. Lepas tu I just bakar. Tadi kuah dia banyak. Dah renih, dah ada serap sampai dia garing macam gini. Nampak ni? Ni dah kuah dia dah sedap. So a bit of Melayu sikit, a bit of Western sikit, a bit of Kepau Raya. Masya Allah, Masya Allah. Actually kan, kita nak kena buat banyak episod dengan chef tau. Sebab ni kita adalah guest raya untuk chef. Correct. So we are not here for the preparation. Betul. Next time, I kena bukan guest raya yes, I think you should untuk do that. orang lain. Correct. So before the person come, Yes. I datang pukul 10. I sini, I kat belakang je. I think the next round we do from scratch. From scratch How the dish? So, yeah. Shall we do Because that? chef, okay, one thing about chef is dia pandai curi masa. Yes, curi masa. So how do you do all that dengan banyak sangat benda-benda you buat? Like 1, 2, 3 dalam tu ada lagi. 6 makanan lagi. Okay. 3 makanan. Kalau you perasan 7. hari ni, I tak pakai blender. I tak ada kisah-kisah. Nothing Perfect. kisah. Okay, I Pasal love my it. kicap padi dah settle. My percik sauce I dah buat awal. My tuna is tuna pakai mayo. And then what else? My udang ni semua main hiris-hiris. Right? Hiris. I love it, Kentang I love panggang. So today I saja tak nak kasih nasi, tak nak kasih lontong. We go a bit of fusion, a bit of Asian, local and Western. So are you ready? And this one, my favourite. Always ready. Apa tu? This one. Kena Ni masak. baked potato. Yang tu tuna kan, yang ni chicken. Yang ni dalam ni isi ayam yang telah chef masak dengan oregano and everything with lots of cheese. So the boys will love it because we have spicy and non-spicy. Okay, chef. But it's a good way of showing us the chef how you Yeah, prepare for your guests correct. and keep it warm. Yes, So you dah siapkan, you simpan dalam oven under Correct. warming So your plate is warm. Now Fiza pegang sikit bawah ni. You see? Okay. That's another technique. So you keep your plate warm. So the food is still warm and Ni hot. ceramic Yes, all is Okay, oven proof. Yeah, chef, you sepatutnya be ambassador of more brands than you already have tau. Masya Sebab Allah. kalau I consumer, I nak beli apa yang you beli. Yeah, correct. That's the thing when chef buat demo, customer akan tanya, pisau apa you pakai? Butter apa you pakai? Senduk apa you pakai? So all my senduk-senduk, right? Example lah Jangan tengok. You bersirap ni. All this is my ni senduk-senduk. boleh, This is all my senduk-senduk yang I akan pakai. Nampak? All very the my pisau, all very the colourful. Right. So Apa benda ni chef? ni tobolo. Tobolo? And then nak dapat jus yang banyak. So that means nak memudahkan masak, you kena invest all your kitchen appliances, Bukan benda kitchen sembarang, equipment. Ni yang memudahkan you masak lah. You dah know garlic kan, dia potong garlic, you nak apa, you just tekan macam Genting gini, tu. tak payah nak potong-potong. So cooking actually, This feels good, man. this is good. Jadi you tak payah perah. Okay, macam sekarang chef taruh satu ni. I just do one demo Kita perah dekat udang So that. Oh. That time demo fresh. Everything fresh. Okay. Yeah, this one I buy. Okay, chef is king of Shopee. Everything suka beli. This is not sponsored for that. Shopee link. lah. Shopee affiliate. I What you should do doing? I What should are you do. doing, Shopee affiliate? I know, I Huh? should, right? You should. Plating time. Okay, ni kita punya rusuk. Can I help? Ya. Ni yang buat sedap ni. All the tomato, the cherry tomato, ayam percik sini. This is ayam percik. Ayam percik mercik-recik. Actually, it's more to like grilled chicken. Grilled chicken lah, inspired by grilled chicken. Just adapt. This all the flavour. All the rempah-rempah percik. Consider dry version. Coconut version. Correct. Ni tak ada pakai santan. Selalu kan percik pakai santan, right? Then later you put one potato tengah ni, chef. Alright. Then I'm gonna put some of my udang. This is some of my prawn. Okay, so Nish is gonna put our signature one potato. Boleh Nish? One there. Correct. Okay, the rest later nanti kita serve. So that udang dia. Look at that. Selera tak?
Sangat selera. Sangat selera kan. Of my udang manisan udang ni semua tadi kan. A bit of dia bukan Thai pasal I tak taruh tom yum ni semua my lemongrass, daun limau. I masak dengan butter. So that. So kita panggil ni kepal raya platter lah kepal raya platter. This is what I call it. Kepal raya platter. Okay, bismillah. This looks good. Kalau you tahu kan, Ah. drink she's an expertise. But Mixologist. Actually, it's just like churros. Apa? Like churros. Churros? Yeah, like churros. So Kak Syedis, okay. Aku macam untuk resepi je kerja aku. Apa resepi Kak Nish untuk air lychee rose ni? Some campur sirap dengan I just put syrup rose dengan also lychee. Punya yang syrup tin tu? No, Tak. not tin. I Tak got tin? a bottle. Special. Beli kat KL you. But it's actually really, these things dia apa tak? Dia kena perfect proportion. Correct. Yeah, And guess what? Matching dengan baju awak. Matching, oh Tengok, yeah. Kita tahu hari ni lychee rose. Rasa? Is it refreshing? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ais lagi. Ini saya nak minta Resepi. resepi plus satu Boleh. ni Ni tak cukup untuk keluarga ni. Sedap. Ni kan ni, I think it's more than that Do you put Yeah. anything else? Bismillah. No. Do you tak taruh tonic or soda water dish? Taruh? Tak. Tak. Okay, kali ni dia tak taruh. Sedap Kak Nish? Sedap. Refreshing. Refreshing. Alhamdulillah, thank you Chef Mel dan juga Nish mengundang kita sekali lagi. Walaupun tahun lepas ada insiden tertumpah air. Nampaknya. Ya Allah, Chef. Kani so sorry. Minta maaf. Ya Allah, minta maaf. Tapi tengok kita throwback sikit. Tapi kita kita pass tahun lepas untuk dapat kita lepas datang hari ni. Kak. Now kita ada kepal platter. Kepal raya platter. Kepal raya platter. Kita ada ni apa Chef? Okay, just hot wings for the boys. For the boys. Yeah. Ni That's my my potato with chicken. chicken. Aha. And then my tadi ada cakap you kan the rusuk, kicap cili api, cili padi, udang goreng butter dengan style Thai tapi tak pakai tom yum paste, ayam percik, baked potato tuna, pasta. And then kalau you KC dengan you nak pedas, of course Nish bring over the our sambal cabai hijau and kicap cili padi. Ada lagi. Belakang tu. Ni pun ada nampak juga. Ni, Okay, Chef, ni pasta apa Chef? Okay, just a simple bolognese saja. Bolognese. Just a simple bolognese. I love it. So today tak ada nasi. Okay. Alright, okay. I saja bawa ni for those who nak pedas, you tambah ni and cabai hijau. So example, Lengkap, my chicken tu tak pedas kan? You nak pedas, you lawankan dengan cabai hijau. Okay, what do you recommend us to try first? Okay, since you are here, I want you Okay. to scoop that potato yang dalam ni. Ni. Oh, ni Yeah, juga. this one. Ni juga. Yeah, scoop. You Kau take kan, a shot. we eat together. Yeah, take this one. The boys, you will love this kan? This is a big potato chicken Yeah, potato with chicken. Oh, you're gonna love this. This portion is all for your family. Kalau ada extra, tak apa. Tak apa. Oh, Masya Allah. Chicken yang potato. Mana Yes, dia it's orang all yours. Jalan Raya. This, you see your Chef son, masakkan the tanya Chef can masakkan I take? special. Yeah. Tak habis boleh bungkus. Boleh bungkus lagi. Bismillah. Ni big Makanan potato ni. chicken. Ya, potato. Tengok ni. Ini Kali yang ni tuna, Oh, ini tuna. dengan chicken. Okay. Oh, bismillah. So this is where it comes in. Bagi siapa nak pedas, Tambah. then you tambah ni. You get me? I saja make it generic for all. Your boys will love it. It's very flavorful. Right? On its own really Right? Kalau hari-hari makan apa? Okay, confession time. Orang ingat rumah chef mesti makan macam gini kan? Okay, ini untuk kita Tetamu. tetamu, kawan-kawan, family members. Kalau I dengan Kak Nish, kita roti pesan sandwich. Oh. We like our grill sandwich. Tak kira lah dalam mezbox tu kita ada hummus, avocado, You grill pakai apa, Chef? salsa. Kita pakai apa? Kita masuk dalam oven atau kita masuk dalam toaster je. Alright? So kita makan simple. Kita kurang nasi and then kita suka makanan ala-ala macam Mediterranean lah gitu. Simple. How is it? No. Oh, you makan macam hijau Tekak Melayu. Now, you see another flavour, right? Cabai hijau dia Alright. highly recommend. Okay, boys, you want pasta? Dia bukan buat untuk memasakkan pada masyarakat je. Dia masak correct. betul. From the bottle, see? Bottle Dia dah straight. siap. Cuba kalau you dah buka, you kena taruh kat fridge lah. Sedap.
Anak you tunjuk when Highly you also do it. recommend. Okay, I show you the texture kat dalam dia. You look at that. Kasar kan? Dia cabai hijau nampak? Nampak? It's kasar. This is a big potato, right? Yeah, that's tuna. Ya Allah. Which To be one? honest, I really Right. thought kentang dia don't need any more sauce. Right. Cukup sedap. Atau sambal hijau. Another level, right? Another It's so clever lah. Masya Allah. Masya Biasa Allah. this cabai hijau, kalau you travel, I will come up with a sachet. So senang. Dia ada sachet? Ada. Nanti For travel, will come up, yeah, sachet. You belum kena after that, I need you to switch to my udang will be last. You switch to a piece of my ayam. Then lepas that, zoom to the rusuk. Ini time you Ayam. bilang I dekat Tampines, you kat mana you give me live, straight away I put the chicken. Oh. Yeah. That was So like when you update me 50 on live, minutes. that, no, that one 20 minutes. Malam update. That's how I do it. Hari ni, baru sampai, apa Chef Mel live pergerakan. Sebab, Yeah. atau Chef Mel, dia bukan, dia jangan akan buat fresh. Yes, correct. So he has a good idea of bila sampai, not too cold. Yeah. I don't like my food macam dah hold too long, and that's it. Weh Chef, sedap habis Chef. He wanted to squeeze the lime. Boleh? Please. Okay, go Lemon, go ahead. Okay, you want to squeeze, you need to squeeze or either on your chicken or the ribs. Tak sayang ya? You see the potato when you eat the cabai hijau another level, right? Oh, sedap gila. I've never thought baked potato will eat sambal hijau. Correct. But I also think it is your sambal hijau. Yeah. The cabai hijau is a versatile. Wow. Alhamdulillah. Ini makan dengan macam-macam lah. Apa lagi dalam kamar? Dengan jemput-jemput. Not only that, I do my nasi goreng. Goreng. Nasi goreng and then your hot wings with the goreng ayam, then you just toss. Toss it. Nasi goreng, tutup bawang, bawang Yeah. putih, ni je. You can do burrito, your wrap, your chicken sandwich, apa-apa. You campur mayo, dah jadi dipping sauce. Okay, now you can see, you need dambi ayam satu. Dah. No. Tak apa bukan eh? You This go is to- very good. More evidence eh. You see. Right, you go for my ribs. with the- Lembutnya ya Allah. Just bring my phone Ish, and then and I need to bite it with the tomato juga Oh, itu teknik dia eh? Yeah, tomato dia. Yes, correct. The tomato is vital. Untuk Every item when I put it need to serve purpose. Dia bukan setakat garnish tau. So garnish need to serve purpose. Kena ada intention dia. The prawn you can put there. Yes, correct. Oh, okay, bismillahirrahmanirrahim. Chef. Ini nasi putih jadi. Kan? Right. Kena kan? Nasi putih. Ni tak tengah. For you. That's why I said my menu is so versatile. I can make it. Dulu I can do like a Malay tapi Western punya cuts. You get what I mean? How the flavour all dengan tomato dia. Dia punya rasa giuk dia kan. Ha? Dia rasa lemak-lemak dia. Kan? Sedap je. Tapi lemak-lemak dia tak rasa muak dia sebab Tak. dia punya sambal. And marination also. Ada perah dengan lemon. Ya. Ni cili padi kicap. Ya, ni yang mana kecap cili padi? Tu. This one. Nah, ni. Ni dia. Betul lah Chef. Dia nak kena Kan? ada macam taste. Kan? Right. Makan together. Baru sedap. Ni kalau I buat my salsa pun kena. You get me? Ya, oh. Remember? I always do my salsa. This year I terlupa. Tak sempat. My favorite salsa. Right, remember? If I do my am mango not a salsa salsa, person, I know. but I only eat your salsa. And kena, kalau I do a mango Kena, salsa, memang kena. I should do a mango salsa. Kalau you terlupa, Yeah. please That's the best. rewind. Kita tengok sikit snippet of Chef Ben punya mango salsa. Dia the best. Betul sedap. Right. Okay, I think he wants his potato. That's yours. No mine. Okay. Oh. Chairman can take the food can Can. Moi. Of course can. You know, it's so good that I doesn't want to end. You know? Can I have the... Imagine if we are neighbours. That's it. I malu Chef Ben. Right. Malu. Kan? Malu aku. Balik sekolah tak balik rumah. Dia Kan? balik rumah Chef. Tak ada buat macam sushi belt. You know? Sushi belt.
Go to your house, just taruh je. Chef Mel, memang dia not home. Kayak aku to your house, tiba. Imagine if Chef Mel is your neighbour. Wah, after school you come over. I do for you sandwich, I do you for fried chicken. Wah. Kita kena bayar tu buat Chef Mel. Dia bulanan. Tu anak, kalau mak lain. Ha? Mak, chef tumpang masak boleh? Boleh I dah beli ingredient. You bawa ingredient je. Senang. Chef I Mel think apa? there's a good, sometimes we can do something like that. We terjah pergi rumah orang ke nama dah apa. jangan, tumpang masak. Tumpang masak. Okay, idea. I love it that your potato tu is cooked all the way in tau. Correct. Sebab kadang-kadang bila orang buat potato, Bawah dia tengah-tengah dia keras. keras. Betul. It's cooked all the way in. Yes. Rahsianya. Rasanya you kena Cucuk. First I cuci bersih, lepas tu I taruh minyak zaitun. Then lepas tu I cucuk, lepas tu I bakar. So minyak zaitun tu Masuk make the semua. Yes, correct. Sebab ada kadang And sikit makan garam. bawah dia. Ya, and sikit je garam. Sikit garam ada permukaan dia. And that's it. That's a good. No. Hmm. Kalau Olive kita oil. chef ni, Russet US. You tak boleh pakai yang ketang yang Indonesia ni, tak boleh. You kena pakai russet Burbank. kenapa Ni dah memang khas. Ah. Untuk kentang bakar, you kena pakai yang itu. Bukan bastagi semua tak boleh. Russet Burbank. Russet Burbank. Sedap ni, Please, chef. please. That one, the whole. Benda ni simple tapi Sedap air dia. Kan? Everything is Masya Allah. The Rasa- chemistry of the food. Okay, speaking of that, tuna. Tuna pun you must get the right brand. Mayonnaise pun you need to get the right brand. So kadang orang kata, tuna is tuna what? No. Mayonnaise is mayonnaise what? But different jenama, different But I thought in the market quality. cuma only one jenama. Oh no, mayonnaise macam-macam mayonnaise. No. Kalau Tuna. tuna pun ada a few brand. Oh, is it? Ada, banyak brand. So you get the wrong brand, then you don't get a good one ya. Orang akan assume, nak bagi ni kena beli yang mayonnaise tuna. Oh tak, ya lain. It's a different brand of mayo, a different brand of tuna. It made a lot of different and different cheese. So that's the thing kentang, kalau you salah kentang, you pakai kentang. Kan you tanya-tanya kentang, you pakai kentang bastagi ke apa, dah tak sama lah. Oh, I did not know And the butter yang kita guna, you tak boleh pakai margarine, you know. I pakai a good butter. So every little counts. Nak sedap ni, every component must be precise, and then when you gabungkan, then you get the quality. I think I know what is chef's favourite butter. You tak boleh cut corners Kena good butter, To produce good food like this, you jangan cut corners. Kalau tuna you buy yang olive oil. Ya, kan? Ya. yang Jadi- flaky ke atau You can buy both. Both boleh, chunk boleh or flaky. Kalau flaky is easier for you lah. Ya. Mash kan. Kalau plum, you just buy the chunks, but you still can mash. Easier to mash. Squeeze lemon juice. Tu Buang hilangkan air all dia. the hamis and pepper and a good mayo. Just that's it, and chill in the fridge. Of course, kalau sandwich, I suka yang tuna yang ada chili. That one can. Itu pun you tak boleh satu je. You beli the olive oil punya plain and you add your own. Correct. You haven't touched udang yet, Haven't. Okay. I cannot eat udang. Oh, yeah. I remember that. Yes, Yes, but chicken. I will take Take the the sauce, rempah. Apa ni? Okay, see you take. Sedapnya. Aku orang punya tahu aku punya. Yeah, I remember that now. Lupa. Faham Yeah. tak? but udang the our The children children love it, yeah. He loves it, the children loves it. And I miss it. dulu dia makan udang. Makan udang. After satu udang tu dia makan, dia terus trigger dia punya Allergy. Bila dia makan udang, ada some sign lah macam bibir dia. Faham. Tapi okey. Macam Kak Nish, dia tak boleh ketam. Crab also sama. Oh, crab I suka gila crab. Because I dah tak makan udang. So crab is my tempat melepaskan. Oh, Dia dulu suka makan what udang. is this kepala dia. Dia kalau gini. Yes, correct. Sedut. That's the best part. Wow. Actually, ini I just tumis saja. Ini what I did, I just not even onion. Ada onion. I think Tak ada, Tak ada onion. I just taruh Serai? garlic, serai. I kasih tumis serai dengan daun limau. Dalam perut ni. Kasih dia wangi. Bang mau prawn also. Then I Wangi. taruh butter. Then I taruh udang. I even tak perah limau pun. And But air dia then, keluar yeah, correct. And then I tumis lah. Then that's it. Then I taruh a bit of black pepper. Pepper. I keep it simple. Yang buat sedap the butter. Chef, macam mana nak tengok udang tu fresh ke tak fresh?
Okay, you can see the kepala, and then kalau dia terlalu lembik dan Oh, macam too soft, tak firm. that one dah tak fresh lah. And then kalau you nak jaga udang, you dah beli daripada pasar, you nak simpan lama, you taruh sikit garam dan gula. Oh, Then you bungkus, then you freeze it lah. Rough ada dia yang saya buat. So udang you akan manis. Macam udang you dah beli fresh kan? ah. Then you ambil sikit garam and gula, you gaul. Then you just bungkus. Sekarang dah tak ada sop khabar kan? Kalau dulu kita bungkus sop khabar, you just taruh dalam ziplock, then put inside the freezer lah. So tahan lama. And Garam your dan udang gula? manis. Ya, garam dan gula. My paling lost. So, can we do it to all? For your udang lah, for your udang. For your all seafood tak ada? Udang, ya, just udang normally lah. And then sebelum nak masak, you just bilas lah to clear all your salt semua kan. That's how you keep it fresh, eh? Ya. Because it's like, they can see ada punya firmness. Kan? Yes. Sebab udang kalau tak fresh, dia dah Correct. lembik-lembik. And then kepala dia mudah tertanggal kan? Ni kepala dia still on. Correct. Ha? Sedap, eh? Sedap kan? Yes, that's how you makan udang. I akan tengok orang dia dah kopek semua, manis dia semua hilang. Manis dia semua Bukan dekat in the bones lah. Yes, that's why orang buat prawn noodle, dia kulit-kulit ni Kulit yang orang dia, oh, yes. dia orang buat dia punya broth. Oh, I kalau kopi udang, kulit dia, I tak betul. I dah sedut dah habis kulit dia. Baru tepi kan. Tu kan Dulu makan udang macam ni. Kan? Ni aja. Saya dulu boleh makan udang, saya dulu makan tu. Oh, sedap ke? Manis. Mana? kalau I tak makan udang. Apa boleh pakai? You can apply for crayfish. You can lobster you boleh. I tak Pun tahu tak lah. boleh. I've I not tried think lobster yet. mungkin lobster pun you mungkin susah juga. Adik-beradik mungkin lah, but maybe you can apply this for sotong boleh. Sotong boleh. Sotong boleh. That's the thing. I thought I couldn't Ikan. take. I thought I couldn't take crab, but I can take crab. Oh, this one goes well with fish. Fish fillet, you buat macam gini. Betul lah kak, dah kenyang gila. Ha? Ha. Oh, okay. Is the But potato you tak makan? Makan. Do you eat your potato? Yeah. Dia makan tadi setengah. but this wow, so far okay. What's your favorite out so far? My favorite, I have to say, I like the potato tuna. I love it. The ribs. Oh. The ribs kena dengan tomato dia. Kena when you bite, right? So sangat sedap. Tapi itulah kalau ribs tu macam Fiza cakap kan. Nasi putih. panas, Habis I pula suka apa tak kak? Nasi putih lembik. I tak suka Dia kena lembik-lembik. panas kena pula dengan Telur. chefnya sambal kicap tu. Tambah lagi. Tak, dengan telur ceplok. Oh. Dengan telur ceplok. Tadi ada nasi empit urus Oh ya. Nasi Ya. empit dengan tu kena. Kena. Kena confirm. Sedap. Kena. Habis kan I kalau nasi telur ceplok pula kena lembik. Oh, you suka Suka. Sebab tu I suka nasi lembik semua ni. Rasa serai Rasa kan? Even the ayam percik kan is very cleverly done. Right. I grill. And no bone. You realize that? No bone. Because kadang ayam percik nanti di tengah-tengah dia dah hilang marination. Correct. Ni dia punya masuk rempah dia all the way masuk. Correct. That's why I suka tanya Chef Mel pasal proses dia because kadang bila I buat sendiri dia tak menjadi macam kentang for example. Halfway makan tengah dia you can ni not well cooked. Tapi lama dah. But then kalau you put in longer berarti luar dia akan terbakar sikit. Betul. But this is like well cooked throughout. Tak ada terbakar. Dalam dia all cooked. Lepas tu ayam. Ayam dia kat luar tak kering. Correct. It's still juicy. Okay. Kan? Okay. Nak tahu rasa dia? Rasa dia juice lagi. What restaurant does? I gunakan kaedah brining. Brine. B-R-I-N-E. Brine ni di mana I rendamkan ayam ni dengan air garam. Oh. Brine. I redamkan, make sure dia Normal temperature lah. Dia submerge. You dah taruh air garam dan lepas tu you taruh kat fridge dalam sekitar 45 minit. Kalau you pakai satu ekor ayam, you brine selama 2 jam. Kaedah dia why? When you do brine, okay, dia akan melembutkan ayam tu. Segala membrane-membrane ayam-ayam yang kat dalam ni semua akan pecah. Dia kasih dia juicy dan lembut. Lepas tu you dah brine, you dah keluarkan daripada fridge, you kena bilas lah sebelum you nak sebelum you nak masak lah. That's why kalau you makan kat jenama-jenama terkenal restoran macam bukan fast food, I'm talking about restoran yang jual ayam-ayam, ayam kan juicy. Walaupun dia bakar, dia gunakan kaedah brining. Tu dah. That's why you makan
dia tak kering. Ya, Tak macam kering. ini persiapan awal penting Yes, correct. So that means before you come, I just brine 45 minutes sekejap je. Tadi pasal ni I pakai boneless chicken leg. This is boneless chicken leg. Tapi when you brine, you kena taruh dalam fridge tak boleh di luar lah. So kalau turkey masak ayam Belanda 5 Tak jam. payah nak pok-pok lah. Tak payah. Ni tak payah. The brine. Brian, dia akan masuk sendiri. Correct. Oh, interesting lah, Chef chef. pun belum test nak test. Because some of the dishes I haven't try here. Today is first try macam rusuk kicap tak pernah. Ni first time dengan you. Chef, try, yes, chef. No, go ahead. I dah It's tahu really dah. good. I know the flavor profile already. Tengok, walaupun dah masak, I dah tahu. dia hari ni Chef test. dah sampai level kalau nak makan apa fikir. Nanti dia boleh bau. So I work in my head. That means when chef nak buat ni semua, I dah nampak the final Produk. Apabila bila masak, I tak tahu. I cuma baca bismillah tawakal tu. Allah, semoga produk dia menjadi. That would definitely work. Apakah mungkin kita tanya perkembangan Chef Mel lah. Okay. What's your involvement now? Untuk bulan Ramadan, I've been very busy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. For bulan Ramadan, bagi siapa yang tahu, yang I kan duta untuk tabung amal di Fitri. That's why kita buat ni. There you go. Is it still available? This one untuk yang orang derma. Orang derma ni, orang dapat ni, and then I do it a lot. I think I did about 7 cooking demo for tabung amal di Fitri sepanjang bulan Ramadan. Di Geylang dan juga di 7 Banyak. total. Di Geylang dan juga di Kampung Glam. Okay, and then at the same time, I give back to the community. I masak untuk Darul Ehsan Libanat and also Darul Ehsan Boys, right? And then at the same time, chef juga masak untuk IKEA, right? Okay, chef masak di IKEA Alexandra, IKEA Jurong, IKEA Tampines, dan chef buat resepi untuk buffet IKEA. Masya-Allah. Yes, this year I did that. This year, All the outlet. No, yang hanya buffet hanya di Tampines Outlet. Oh, kan buffet tu siapa yang makan? Oh, it's ticketed. Oh. So masa diorang buat raya with IKEA, and then the buffet is ticketed, and 150 tickets was snapped within hours. So itu di antaranya, and then selain daripada tu, Good buffet. chef buat banyak kerja-kerja kebajikan lah, dengan macam badan-badan, macam dengan Jamiah Hawi Home, Jamiah Hawi House, dengan Simple Islam, dan I think bulan Ramadan I do balance. I do for commercial and I do for giving back to the community lah. But at the same time, I'm still the culinary director for Permata. I'm still macam you all content creator, I'm the culinary creator for Kepau. Then, and coming soon I'll be going to China. On the 28th. Chef akan pergi China 28 hari bulan April ni hingga 2 Mei ni, Chef. Hingga 2 Mei. Wow, ada apa? China is all a good ini ke idea. China, Chengdu. Chef akan bawa makanan Singapore dan chef akan gabungkan dengan makanan daripada negeri China. Dan yang paling chef excited, for the first time after 30 years, chef akan jumpa saudara mara sebelah mak kan orang Kelantan. So pada 18 hari bulan April ni kita akan berkumpul beramai-ramai, I think lebih daripada 100 orang mungkin, di Klang. So we're the only one from Singapore. So kita akan jumpa, because ibu chef lahir di Tumpak, Kelantan. Adik-beradik dia 9, 7 dah meninggal, tinggal 2. Tapi I got lebih daripada 60 cousins in KL and Kelantan. So kita akan Siapa yang tolong gather? Ni lah, kita ada chat group. Cuma chef susah nak faham sebab kecik Kelantan. Logat lain Logat lain habis short form. Dah lah short form I tak faham kan. Then lagi dengan but they organize and they are all excited. I'm looking forward lah. So that's the thing. Bestnya. Dan keluarga you is orang chef ke? Tak ada. Tuk chef ada kira saudara kepada Ukasha. Itulah. Tapi by saudara. Kelantan, Correct. My cousin banyak bakers they are very talented bakers. That's why I cannot wait. I rasakan benda kan. Dia macam in the family juga Itu macam your wife Kak Nish. Apa? Adik-adik semua pada masak. All my sisters can cook very Kan? well. Yeah. Best chef. Especially my elder sister. Okay, my arwah father. He's
father. My arwah father and my arwah nenek. Not my mum. So arwah father dah memang tukang masak, dia pernah berniaga masak. Arwah nenek pernah jual dekat kantin sekolah. Dulu kita panggil tuck shop. And then so I think inspired by them lah. Diorang dulu masak mana tengok resepi. Betul. Bercampak Campak je, old school. Campak ikut perasaan Tanya berapa gram, tak ada gram-gram. Tak ada. Chef Kau hanya tengok. Chef hanya guna gram apabila mengajar. Ataupun nak kongsi resepi baru kita kasih gram. Allah. Nangis. Dia lapar ke? Tak ada food for her. Tak gaduh-gaduh. Okey, gaduh. Gaduh. So anyway, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah sampai di penghujung. Alhamdulillah dah ada siren je nampaknya. Dah ada siren je. Sampai di penghujung rancangan Feast Zao Raya Special. Nak ucapkan terima kasih kepada Chef Mel. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Chef Mel, Kak Nis. Kak Nis, terima kasih Kak Nis. Air Kak Nis, I dah minum paling kurang 3 balang. Betul-betul the light is flavorful enough untuk potong dia punya untuk dapat cleanse your I palate. see. But at the same time dia tak rasa too sweet. Too sweet Chef pun like to say on behalf of my wife, nak say thank you to you and your family. Thank you lah Chef. Kerana walaupun you pun sibuk, tapi sudi datang ke terletak kami. Masya-Allah. Masya-Allah. Ucapan Hari Raya untuk your Okay. suka. Okay, to all my followers, my friend, my supporters, Chef Mel nak ucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kepau Raya. Jangan lupa terus tonton dan subscribe. Feast Za. Oh, jangan lupa tell us in the comment section. Apa lagi konten you nak I buat dengan Chef Mel? Terjun rumah pula. Tumpang masak. rumah ke, tumpang masak ke, terjun rumah ke. Because I feel kita ada banyak lagi benda-benda yang kita perlu buat dengan Chef Mel. We should do. We Kan? can We explore. should. Can. Kita dalam proses hari sini untuk insyaAllah berpindah rumah so kalau dapat kita build a kitchen around apa yang Chef Mel rasa yang terbaik untuk kitchen kita, boleh juga kita explore dengan Chef Mel Can. So all of that insyaAllah dalam Feast Za. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Makan.